Ada suara yang macam memanggil dia untuk keluar rumah malam tu. Jom dengar ni. Baiklah, kisah kali ni dikirimkan oleh saudara Boy dari Penang. Kejadian ni berlaku pada tahun 2011 ketika dia dan keluarga dia menghadiri majlis perkahwinan kakaknya di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Begini kisahnya. Lepas kenduri, keluarga Boy, tak termasuk kakak dia yang baru kahwin tu, tak terus balik ke rumah diorang dekat Penang. Tapi, diorang ikut sepupu Boy ni balik ke kampung suaminya di Jelebu. Rumah dia agak jauh ke dalam, macam rumah kebun macam tu. Dan dikelilingi oleh pokok-pokok tinggi. Kawasannya memang cantik, tapi agak sunyi. Okey, nak dijadikan cerita, waktu baru sampai tu, Boy ternampak ada ATV yang parking dekat perkarangan rumah tu. Wah, ada ATV ni, bolehlah aku buat ronda-ronda je lagi, kata Boy. Tanpa fikir panjang, dia pun naik ATV tu dan bawa pusing kawasan tu dan terus masuk ke dalam kawasan hutan. Dia bawa agak jauh ke dalam dan kawasan yang dia masuk tu dah makin sempit, kata dia. Hutan pula dah makin tebal. Tiba-tiba, Boy rasa meremang. Kenapa bulu rumah aku meremang pula ni? Kata Boy. So sebab dia tak sedap hati, dia terus pusing dan patah balik ke arah rumah kebun tadi. Malam tu, semua tidur awal. Keesokan harinya, waktu semua orang tengah sarapan pagi, kakak sepupu Boy ni tiba-tiba berbisik. Korang ada dengar tak? Malam tadi macam ada bunyi orang menangis. Suara halus sangat. Beberapa ahli keluarga lain mengangguk dengan perlahan. Rupa-rupanya, bukan kakak sepupu dia je yang dengar suara tu. Ramai lagi yang dengar suara yang sama. Katanya suara tangisan tu macam datang dari arah luar rumah. Masa itulah arwah ayah si Boy ni mencelah. Tu bukan suara orang lain. Tu suara Boy. Mata semua orang yang ada dekat situ tertumpu pada Boy. Boy sendiri waktu tu terpinga-pinga. Arwah abah dia ni pun mula bercerita. Malam tadi, sama, dia pun terdengar suara tangisan halus. Tapi, dia cuma ingatkan itu mimpi. Masalahnya, bila dia buka mata, dia nampak yang si Boy ni tengah berdiri dekat depan pintu. Berdiri kaku dalam gelap. Dan perlahan-lahan, si Boy ni mula melangkah keluar. "Boy, nak pergi mana tu?" tegur si ayah. Boy tak menjawab. Langkah kakinya masih perlahan-lahan menuju keluar. Abah dia terus bangun meluru ke arah Boy untuk halang dia. Dan untuk tengoklah apa salah anak dia macam ni. Korang tahu ayah dia cakap apa? Mata Boy waktu tu tertutup. Macam orang yang tengah berjalan dalam tidur. Jadi abah dia ni terus tarik dia masuk ke dalam bilik untuk tidur dekat situ. Tapi hati si ayah ni masih tak sedap. Dan kata Boy, ayah dia ni seorang yang pemberani. Jadi ayah dia keluar untuk tengok benda apa yang memanggil Boy ni untuk jalan ke sana. Dan dekat luar, betul-betul sebelah pokok mangga depan rumah tu, ayah Boy ni nampak satu lembaga tengah berdiri tegak dekat situ. Abah dia terus baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia tahu. Dan tiba-tiba lembaga tu menghilang. Pagi tu Boy dengar semua cerita tu. Dan dia hanya mampu terdiam. Sebab dia sendiri tak tahu dan dia tak sedar pun apa yang dia buat malam tu. Dan dia tahu pun dari cerita ayah dia. Jadi, benda apa yang menarik dia untuk keluar rumah malam tu? Dan kalau dia keluar, apa yang akan jadi dekat dia? Benar atau tidak kisah ini? Korang nilailah sendiri.